pernah mengalaminya saya dekat kampung saya lah. Mana tu? Dekat Serikir Sarawak, bahagian Serikir Sarawak. Masa tu saya pergi rumah orang meninggal lah kan. Petang tu, sebab dia meninggal dalam keadaan menyedihkan lah. Lepas saja bersalin tu dia meninggal lah kan. Jadi kita nak jagalah budak anak dia tu kan. Lepas tu pada malam tu lagi, pada malam pertama lah, dia dah dikebumikan. Kita nak jaga budak tu dalam pukul 1 malam lah kan. Masa tu kita ramai-ramai lah dengan kawan-kawan. Tengah jaga tu kita berbual lah kan. Secara tak sengaja tu kita tengok budak tu macam diangkat tau. Angkat, tengoklah semua mata tu pandang kat sana kan. Kawan saya yang sebelah saya tu takut melihat dia budak tu macam kena angkat lah kan. Tapi dia tengok tak ada apa-apa pun kat sebelah tu. Tinggi tak? Tak tinggi, macam dia kena dukung kan. Jadi paras bahu lah. Paras bahu lah. Paras dada lah ya. Dada. Lepas tu mula-mula budak tu memang menangis. Kita nak tengok lah masuk dalam bilik kan. Bila kita dah masuk tu, kita tengok budak tu macam kena dukung. Terangkat memang seram. Masa tu memang bulu badan semua dah menggigil lah seorang-seorang. Lepas tu tanyalah, kau nampak apa yang aku nampak? Seorang kata, aku nampak seorang. Lepas tu semua diam je. Sebab dekat dalam bilik tu memang kita pasang kereta je kan. Masa tu kita berlima, kawan-kawan, 3 lelaki 2 perempuan. Dengan saya sekali lah. Lepas tu tak lama, lepas tu budak tu dah nangis. Kita tengok macam dia mengisap susu putih emak ni kan. Masa tu kita tengok macam bayang-bayang wajah perempuan tu memang dah kira kita nampak lah satu badan kan. Dia ada dia bagi apa lah kan, bagi kita tengok lah kan. Dia kata tolong jaga anak dia lah. Bila kita semua tengok je, kita semua terjerit sepenuh sekuat hati. Sekuat hati lah. Sepenuh hati. Kita memang takut sangat masa tu. Orang tua yang kat tepi-tepi tu semua bangun. Tanya kenapa. Semua seorang, saya dengan kawan saya tak boleh cakap lagi dah. Dia cakap, saya tunjuk kawan saya kat sebelah. Yang kawan sebelah yang tengok tu sebab teramat takut kan. Yang budak lelaki dengan saya tu terkencing dalam luar.